Hai, selamat datang. Kita daripada wakil UTV Media, wartawan anda hari ini untuk melaporkan tentang buku yang sangat berkaitan hari ini yang sangat penting iaitu dengan gajah. Saya ada mengirim buku yang sangat spesial yang mempertimbangkan tentang gajah dan kenapa kita perlu ada analisis tentang haiwan ini untuk menjaga populasi dan juga menjaga kehidupan manusia. Okey, seperti yang anda boleh nampak, ini adalah pengenalan mereka dan juga apa yang mereka lakukan untuk objektif kajian mereka. Mari kita tanya. Kerangka sikit objektif kali ini dan apa yang abang lakukan? Okey, nama saya Farah. Pasal tengok penerapan mana tu mana tak ada kelihatan. Ini tadi saya belajar. Ini ialah Tai gajah. oh, tadi gajah. Saya pegang tai gajah. Lepas tu kita pasang tu. Tengok dia lalu Jadi, tidak ada sumpah. dia lalu ada di patah balik. Ini kita tunjukkan dia lagi gajah yang singgah. Okey. Buat kerajaan dan ini sama-sama juga kerajaan. Dan juga adalah alat-alat kajian kita lah. Daripada maklumat kajian tu kita boleh tahu gajah tu mana pergerakan dia, mana tempat yang sesuai untuk jadikan koridor gajah, mana tempat kita perlu lihat pergerakan gajah lain-lain sikit lah. Sama dia dekat tempat-tempatan manusia ke ataupun dia kesulitan lain juga. So daripada maklumat itu kita boleh kita tahulah map dia, cara pergerakan dia di landscape tersebut. Dan kita juga ada bahan-bahan dari segi kesedaran lah, poster-poster. Kita nak tingkatkan keselamatan untuk manusia dan juga gajah. Dan kita juga ada buku komik ini sesuai lah untuk kadang-kadang dah dewasa juga lah. Kanak-kanak, orang dewasa. Kalau anda bosan atau nak buat research kan anda bosan, anda boleh sampai itu tahu. Dan dia ada komik dekat sini dari bergambar, betul komik tak bosan. Dan kita juga ada online modul juga untuk dapatkan maklumat lebih lanjut mengenai gajah. Boleh scan ke website. Ini free lah online modul tersebut. Dan kita juga ada maklumat poster yang sebenarnya adalah juga. So, ya, sebab kita daripada kerajaan badan dia ada sediakan bajet, kita berikan informasi untuk diedahkanlah kepada orang. Ya. So daripada kajian kita memang kita dah tahu kumpulan gajah yang ada gerakan macam mana dan Malaysia ni sebenarnya kita ada dilakukan Center Forest Fire Master Plan. Macam mana gajah tu bergerak daripada satu hutan tu kepada hutan lain. Dan ini memerlukan satu usaha bersama lah. Kalau gajah dia nak hutan tu tinggal manusia nak duduk di tempat dia. Contoh macam mana kita nak tempat yang selamat untuk kedua-dua sekali, gajah dan manusia. Ya, betul. Kawasan perumahan ni kan, kawasan lampu, Ladang, gajah, contoh. So melalui permainan game ni, bumbu ni, alat-alat ni kita harap dapat kita timbulkan perbincangan bersama. Sebab perbincangan bersama ni ada berkongsi. Itu berdekatan dengan sekarang ni sangat berharga lah pada banyak komuniti dia. Dan mereka juga ada pakar-pakar gajah mereka sendiri. Jadi kita boleh kongsikan maklumat. Jadi macam mana kita boleh mendapat kemudian bersama secara harmoni. Kita cari satu jalan penyelesaian yang win-win lah. Manusia gembira, gajah pun gembira macam tu. dalam keadaan kita kawal, sulit kemudian dapat gajah dijaga. Tidak betul. Yang ini Keadaan kawan lah. kita nak duduk selamat lah. Selamat juga
boleh ada tempat dia lah, ada gajah ada makanan dia dalam hutan, ada food bank gajah. Manusia dia sekarang memang ada rancangan tersusun lah, jadi memang rancangan ni penting. Kita kalau semua pihak bekerjasama dan kerajaan kita dah penyelidik, kita cari jalan lah, jalan yang harmoni lah sama-sama. Ya.